Sini kita ada barang-barang penting kita nak convertkan menjadi carburetor menjadi injection. Di mana kita ada ECU, kita ada throttle position sensor di mana TPS daripada Canada, injector daripada Canada, di mana kita menggunakan 230cc dan ada 12 hole 12 hole 10 hole. Okey, 12 hole. Kita ada fuel pump core di mana kita menukarkan yang standard ni, kita menukarkan yang standard lama yang ni kita dapat percuma kita akan tukarkan fuel core yang baru sedikit dan kita akan upgradekan sistem kita punya fuel pump. Untuk bahagian magnet pun aku telah customkan untuk letakkan 11 pickup pulser untuk mendeteksi signal untuk menghantar kepada ECU untuk ignite kan kita punya spark plug. Okey. Untuk coil plug kita menggunakan Tobaki Yang ni yang okey lah kot coil plug Tobaki untuk injection. Untuk throttle body pula, di mana yang asal ni adalah oval kita customkan menjadi saiz 44 bulat okey. Yang ni aku dah customkan untuk masuk spek aku lah. Dah ngamkan sebab yang asalnya oval, tapi sebab carburetor dan LC4S ruang dia agak sempit, so mungkin dalam proses kali ni kita terpaksa untuk merotatekan kita punya throttle body Okey, kenapa barang-barang ni adalah kebanyakan semua barang custom? Disebabkan kita mengurangkan kos mengurangkan kos daripada yang barulah. Sebab yang ni kebanyakan semua part second Sebagai contoh, kita ada throttle body ni adalah throttle body oval yang aku beli pun pada harga, saya ada seller kat Facebook Marketplace tu dijual dalam harga RM90, termasuk dengan intake apa semualah. So tapi dia punya oval dan aku customkan lah untuk menjadi bulat, senang untuk kita buat rotation pada sistem, pada body dekat AC4S kita untuk senang masuk. Dan yang lain-lain lagi aku rasa macam ni, kita ada bracket untuk fuel injector punya okey, untuk masuk. Lepas tu aku rasa tak banyak barang satu lagi kita ada throttle body tapi tak tahu kat mana, tapi adalah. Okey, kita akan masukkan. So sekarang aku akan bukakan dulu semua komponen yang ada kat motor aku ni sekarang, dan nanti kita akan satu persatu aku akan sharekan dalam video ni. Di bahagian magnet, di bahagian throttle body dan beberapa part yang lain kita akan cuba fittingkan untuk convert injection ni. Okey. Okey, kita dah pergi hantar untuk laykan kita punya throttle body. Kita buka untuk saiz 44 disebabkan tepi ni asal dia oval. Oval saiz di 44. Atas ni kita besarkan terus 44. Untuk masukkan butterfly 44 masuk. Untuk butterfly ni aku ada beli daripada Thailand kita customkan. Cuma bahagian lubang ni dia salah, bukan salah lah, dia punya cutting lah. Kita just besarkan sikit untuk membolehkan kita punya batang ni masuk lah. Okey. Sekarang ni lepas kita hantar foundry, kita ada masalah sedikit kena bahagian tepi ni dia tak tutup seperti mana yang aku inginkan lah. So sekarang aku nak bagi lay sikit. Bukan lay lah, kita nak polish sikit pakai mata potting. Lepas tu kita dah ratakan, dah cun lagi, dah bagi dia masuk ngam-ngam, dan kita akan polishkan. Okey, aku akan polishkan lah, bagi kemas sikit, bagi licin lah Tadi aku dah alter bahagian tepi ni, dengan tepi ni dia dah ngam so dia dah tutup habis. Pap macam tu.
Okay gang, so sekarang kita punya magnet dah siap kita R&D kan untuk dua magnet, sampel 1 dengan sampel 2. Yang paling penting sekali, setiap titik pulser ni adalah ukuran yang bagi aku yang kira 85% ataupun 89% agak tepat So yang paling penting, dia punya pickup ni dia boleh melekat dia boleh detect. Dia tak melekat, cuma dia boleh detect. Okay, dia boleh tarik. Dia boleh tarik magnet kita supaya nanti bacaan voltage kita dapat pada jarak wave 0 volt ke 5 volt sensor pickup ni. Ini yang paling penting sekali jarak sini, setiap jarak dan tempat starting dia punya ni lah time, top. Lepas tu dia dah start ada bacaan 5 volt 5050 050505 stop kat sini dia ada buat satu titik mati supaya dia dapat bacaan pergi ke ECU untuk buatkan kita punya spark plug menyala. Okay, ni bacaan dia aku dah buat paling the best jarak dia semua cun-cun, tak ada lebih tak ada kurang. Okay, slightly sikit lah, cuma kita pakai tangan kan. So bagi aku ni dah sangat best yang paling cun kalau nak buat. Okay, so kita akan testkan dulu dua magnet ni. Kalau satu okay, cun, tak payah tukar. Ni aku just standby je lah. Kalau ada masalah ke, susah start ke, ataupun nanti kita dah full tune ada isu sikit ke, baru kita checkkan satu-satu. Kalau dua magnet ni sampel dua-dua aku buat ni tak jadi, barulah aku akan menggunakan magnet LC-V8 Tapi yang ukuran-ukuran ni semua aku menggunakan die lah piring. Lepas tu aku dah dapat nombor dia, kat mana titik top dead center dia. Lepas tu dan bacaan titik start pulser dia. Kat situ aku terus buat tanda, aku welding. Dan kat situ aku start ukur satu persatu sampai dapat semua ukur lilit ni tepat pada 11 titik pulser ni Okay, ni kalau nak diceritakan aku rasa satu hari tak habis ni aku cerita pasal magnet saja. Tapi tak apalah, kita try and error dulu So magnet kita dah settle. Sekarang aku nak fokuskan kepada bahagian kita punya fuel pump Fuel pump aku akan customkan untuk naikkan dia punya pressure bar. Okay, fuel pump standard kita akan tukar motor dan kita akan naikkan dia punya bar PSI lah. Sebab untuk spek ni dah tak boleh nak memakai 3 bar Kita memerlukan sedikit tinggi dia punya pressure bar dia. Nanti aku akan cuba buat dan aku akan kongsikan dalam video sekarang So aku harap perjalanan ni berjalan dengan lancar dan cun. Okay, stay tune. Okay gang, okay, sekarang kalau korang dapat lihat kat sini ada fuel pump Y standard. Di mana fuel pump ni aku dapatkan daripada projek SOR yang merah tu. Di mana fuel pump standard ni dah tak pakai lah, aku gunakan untuk projek R&D kali ni. Dan aku akan gantikan kepada dia punya fuel core yang baru di mana kita akan gantikan yang baru supaya sebab yang asal kita tak tahu berapa lama owner yang lama pakai berapa lama dia punya motor ni dia pakai. Dan aku akan gantikan dengan dia punya pelampung sebab pelampung dia pun dah yang lama pun mungkin dah rosak ke, aku tak sure. Dan kita akan masukkan filter yang baru lah. Okay, dan terakhir sekali kita akan membuat pengubah pada kita punya sistem jet di mana yang standard ni didatangkan dengan pressure sebanyak 3 bar macam tu lah, plus minus dalam 3.13 bar macam tu yang standard. So aku akan modifykan sikit untuk kita naikkan pressure menjadi 4 bar ataupun 4.2 bar. Okay, kita akan ada buat pengubahan lah pada dia punya sistem jet dia untuk kita jimatkan kos Okay gang, so sekarang aku dah check kan sekali lagi kita akan buat test 15 second
Okey, kita buat test. Okey, fuel pump jalan. Fuel pump jalan dan keluar. Dan hasilnya kita dapat di angka 2.5 bar sahaja untuk kita punya fuel pump yang kita dah serviskan dan kita tukarkan dia punya fuel core lah. Sekarang ni adalah fuel jet di mana fuel jet ni fungsi dia adalah memberi injap tutup lah, ataupun memberikan tekanan supaya misal kata pressure yang dihasilkan adalah sebanyak 3 bar dan lebih daripada 3 bar dia akan riliskan minyak keluar balik kepada fuel tank. Okey, yang ni dekat fuel dekat bahagian dalam ni lah, belakang. Okey, dekat bahagian belakang. So misal kata bila pressure dekat dalam hose, dekat sistem kita punya fuel ni, dia terlebih mungkin dalam 3 bar ataupun 2.5 bar macam tadi korang tengok tu, dia akan riliskan balik minyak pergi kepada fuel tank. So cara untuk kita adjust adalah memberikan sedikit tekanan pada dekat bahagian ni ni adalah injap. Dalam ni dia ada satu sistem injap di mana cukup 3 bar atau 2.5 bar dia akan riliskan balik minyak. So cara kita manual kita akan buatkan satu lubang kat sini dan kita akan letakkan satu skru untuk memberikan tekanan sedikit pada bahagian kita punya fuel jet. Okay geng, so tadi korang dah tengok macam mana aku naikkan pressure dekat kita punya fuel pump. Tadi dia angka 4.1 atau 4.2 bar. Cuma kalau boleh aku nak cuba dapatkan 4 bar ngam-ngam lah. So aku akan kurangkan lagi sikit dia punya tension, okay. Okay, ni tank V8 untuk kita masukkan dekat kita punya bahagian tank. Okay, sekarang kita cuba check di mana skru belakang ni bagi aku dia sama mengikut kedudukan asal untuk skru yang SCV1 ni lah So aku cuba untuk kita letakkan sedikit ke depan. So di mana position skru adalah yang okey lah. Okay, sekarang okey dah cun. Bahagian sini cun lah. Cumanya kita perlu buat 1-2 lubang di sini 1-2 lubang baru mengikut kita punya bateri punya lubang ni lah. So senang je lah, kita just tandakan dekat sini, tandakan dekat sini dan kita akan buat lubang yang baru. Yang mengakibatkan dia punya masalah di mana dia terkena dekat bahagian kita punya ni Okey, nampak? Okey, dia terkena dekat kita punya bahagian magap belakang ni. Okay, sama ada kalau kita tak nak potong, kita boleh tegakkan sedikit kita punya tangki ke atas. Tapi yang menjadi isu di kemudian di mana kita nak masukkan cover set, bahagian sini dia terkena dekat kita punya cover set. So nak tak nak kita betul-betul kena ke bawahkan kita punya tank ni lah sampai rapat untuk mengelakkan kita punya cover set terkena di bahagian sini. Okay, untuk skru kita akan tandakan kejap lagi. Kita tandakan dan kita cuba buat perubahan di bahagian bawah. Okey, sekarang ni aku dah buat fitting kan. Cumanya aku rasa untuk bahagian belakang ni dengan bahagian ni, aku rasa agak kita ada isu sikit lah, di mana kita rendahkan tapi dia tetap tak bekerjasama dengan baik. Kita dah buat cun-cun, nak buat bagi, buat kemas kan.
Tapi dia tetap tak memberikan satu input yang bagus lah. Lagi satu dia punya plastik ni dia tak cantik lah untuk kita menekankan dengan sama rata. Tapi yang ni cara aku lah. Mungkin aku kurang berkemahiran dalam bidang-bidang yang kita buat fittingkan yang cantik-cantik untuk bahagian plastik ni. So sekarang aku nak cuba menggunakan, kita potong je lah kita potong untuk memudahkan dia masuk. Kita potong cantik-cantik, kita bagi dia masuk ngam-ngam. Sebab apa? Bila aku dah lembutkan, dia ada bahagian-bahagian yang dia cantik dengan tak cantik Lepas tu untuk bahagian belakang ni dia dah start terbelah Mungkin sebab terlampau panas Aku buat terlampau panas. Sudah bila aku tekan tu, aku tertekan kuat. Bila tertekan kuat, dia terkoyak. So alang-alang dah koyak, kita potongkan je lah Okay. Tapi kalau korang mahir dalam melenturkan plastik, korang boleh cubalah cara yang melenturkan plastik dengan cantik. Tapi untuk aku melenturkan plastik ni, aku tak berjaya untuk kita lenturkan plastik perlahan demi perlahan untuk sampai tahap yang kemas dan cantik. Mungkin aku ada bahagian yang panas tu aku tekan. Patutnya kita menggunakan flat stem Tapi aku tak ada flat stem tu untuk kita tekan dengan keadaan yang besar supaya dia tak koyak. Aku tak ada. So sekarang aku memikirkan tak apalah, alang-alang dah terkoyak dia punya plastik tu, kita potongkan cantik-cantik dan kita akan cuba buat fittingkan lagi sekali. Biasalah, saya cakap cabaran demi cabaran Tapi walaupun nampak macam simple proses dia kalau kita nak buat bagi dia kemas cantik tu, ada sedikit sentuhan kesenian untuk membuatkan dia kemas dan cantik. Tapi mungkin aku rushing ke tak sempat kita nak buat kemas-kemas dan cantik, jadilah macam ni. Tapi tak apa, kita teruskan lagi dan tengok balik. Okay geng, setelah aku buat fittingkan bahagian tank, dia duduk cantik dah cun-cun kat bawah. Sekarang ni kita mengalami satu lagi task satu lagi cabaran, di mana kita perlu menyesuaikan body cover set ni sebab dia terkena Okay, untuk mendapatkan fitting cover set yang cun dia duduk berada pada kedudukan skru sini dan di bahagian bawah ni ngam-ngam tapi dia terkena dekat bahagian sini. So dia terkepak lah. Okay, dia terbuka macam ni. Sekarang ni aku ada satu je penyelesaian dia. Kita terpaksa lenturkan kita terpaksa ketuk sedikit di bahagian sini untuk kedalamkan dia, supaya kita dapat fittingkan kita punya cover set dengan lebih cantik dan baik Kita terpaksa gadaikan lah tank yang cantik ni. Tapi itu aku punya cara lah kan. Itu cara kita untuk mendapatkan fitting cover set yang baik. Tapi untuk proses ni kita cuba dalam proses pertama kali untuk kita fittingkan. Dan sebab aku tak nak merisikokan cover set yang kita dah buat cantik-cantik kan. So aku cuba nak kempiskan sedikit perut tank LCV8 ni kena dekat bahagian sini. Walaupun kita dah rendahkan pun, dia tetap tak dapat nak duduk di dalam cover set. Kalau macam ni okey, memang boleh duduk. Tapi dia terbuka atas tu, memang tak cantik okey. Dia duduk di bahagian atas. So bagi aku nanti akan ada isu lah dekat bahagian kita buat pemasangan di bahagian cover set lain. Memang boleh tutup. Cuma dia ada masalah lain yang akan timbul lepas ni kalau kita tak settlekan masalah dekat bahagian sini. Yang lain-lain semua settle. Okay, bahagian sini. Untuk bahagian kat dalam tu kita ada satu skru pun kita dah settlekan Okay, skru ni pengikat kita punya rectifier so kita terpaksa tolak keluar bagi dia lepaskan tank dekat bahagian sini. Untuk bahagian tank ni kita dah settle untuk buat fitting. Dengan belakang pun kita dah buat fitting kan. Dan ni pun kita dah buat kemasan
Sekarang aku nak tanggalkan cat dan aku akan cat balik lah tank ni. Dan kita akan next ke kita punya task seterusnya. Okay, jom kita catkan dulu barang ni. Rupanya dia kena dekat bahagian kita punya ni lah, panel gold ni. Kita kalau tegakkan macam ni tak boleh ruang sempit so kita kena sangatkan lah. Sebab tu lah throttle body ni aku buat bulat, sebab kita boleh rotate kan. Cumanya kita ada isu kena dekat bahagian sini Kalau aku pusingkan dekat, kalau aku terbalikkan, kalau kita terbalikkan bahagian sini, kita ada contoh kita buat macam ni kan. Sekarang ni kita buat macam ni. Okay, macam lepas macam lepas. Cuma dia kena juga kat bahagian bawah ni, kena kat bahagian sini juga. Okay, so sekarang aku nak cuba try tengok dulu macam mana yang the best lah aku boleh buat. Aku adjust ke kita pendekkan Aku masih nak pakai benda ni. Untuk skru angin ni, yang skru angin yang kedua ni, ni skru angin yang pertama skru angin kedua ni rasa macam nak tutup je, tak payah pakai kan. Cumanya macam nak pakai. Tapi tak apalah, aku cuba usahakan dulu, nanti aku tunjuk kat korang dia punya position yang macam mana yang okey. Okey, sekarang aku dah pendekkan bahagian adjuster ni. Tinggal tempat pusing je. Okay, so kita dah pendekkan, kita boleh pakai balik lah. Kalau korang cari throttle body, kalau untuk AC4S korang jangan cari yang besar-besar macam ni Aku buat ni sebab yang ni kan aku beli barang second kan. So aku pakai apa yang ada je untuk masukkan dekat motor aku. Tapi kalau korang nak buat projek yang sama, cari yang tak ada ni cari yang biasa je lah. Yang ni tak tahu sebab apa dia ada buat dua lubang angin ni. Mungkin ada lah kot sebab-sebab dia setelah kita buat fitting semua bahagian throttle body dan okey lah. Bahagian kabel pun aku dapat curikan ruang kat sini. Di bahagian adjustable skru angin kat sini pun dapat ruang kat situ. Dan yang isunya sekarang adalah kita punya injector punya ni connector pergi ke hose ni, dia mengarah ke sana. Bila dia mengarah ke sana, kita tak dapat nak curi ruang disebabkan dekat sebelah sini dia ada kabel okay, dia ada kabel. Dan apa yang perlu aku buat adalah aku kena cari yang satu lagi konektor yang racing punya. Yang tak silap aku, Umar Racing dia ada terpacak ke atas. Okay, bila terpacak ke atas, bolehlah kita curi sikit ruang untuk konektor ni. Okay lah, aku rasa terpaksa kita cari barang kejap, lepas tu kita akan sambung balik. Okay, selesai satu barang kita dah cari. Nanti kita cuba tinggal pasangkan lah. Okay, aku tengah relax-relax kejap, memikirkan macam mana proses-proses kita punya projek. Tapi aku harap projek kali ni berjalan dengan lancar lah. Walaupun di awal kita punya proses tu bermacam-macam halangan dan kita punya task tapi aku cuba buat yang terbaik lah. Okay, sekarang barang dah cari, dah jumpa, kita sambung lagi kita punya projek. Okay, let's go. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that untuk bahagian throttle body, aku menggunakan throttle body Y, tapi aku akan ambil sebahagian saja Mungkin sebelah je yang aku akan ambil.
sebelah lagi kita tak pakai kita just ambil bahagian sebelah sahaja. Disebabkan kita ada menggunakan fast throttle daripada Cardinal, kita dah buat marking cantik-cantik kita dah mock up cantik-cantik dekat kita punya cover set, dah potong apa semua. So aku hanya menggunakan satu kabel je lah untuk throttle body wire. Kita dah keluarkan satu kabel dan yang ni aku akan luruskan lah. Nanti kat sini kita boleh tak skru dekat bahagian throttle body kita. Throttle body kita dah siap pasang kan. Okay, kita dah boleh pakai fast throttle. Yang penting smooth je. Okay, cun je. Tarik. Ni pakai macam ni pun dah okey dah. Yang ni bracket yang asal kita tinggal so, besarkan sikit lubang ni, lepas tu kita masukkan skru je lah Okay, ngam Pap. Aku rasa bahagian throttle body kita dah settle kan. Terbaik. Lepas tu kita punya kabel pun dah cun. Lepas tu nanti kita akan masukkan untuk part seterusnya. Aku rasa tak banyak lah. So korang rasa-rasanya korang nak buat pun, untuk sampai ke tahap ni aku harap korang boleh follow lah. Mana tahu kan korang nak convertkan injection juga kan. Mungkin yang ada pengalaman tu berbeza sikit lah dengan cara-cara dia buat. Tapi yang bestnya kita menggunakan satu kabel untuk throttle body ni dah cun dah bagi aku. Okay, jom kita sambung lagi Hari ni agak mendung sikit, tapi tak apalah. Yang paling penting banyak kita punya tas-tas kita dah siapkan. Tinggal kita masukkan bahagian magnet dengan wiring dan kita pasangkan balik tank yang kita dah checkkan. Itu je lah kot. Okay, stay tune. Okay, aku terima kasih yang korang yang panjang aku rasa lama video yang aku buat kali ni. Tapi terima kasih banyak-banyak yang menunggu sampai sekarang kita punya konten. Jangan lupa subscribe kan. Tinggalkan button like dengan komen. Okay, support sikit. Terbaik. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay to the moon? Okay, sekarang sebelum aku nak buat pemasangan yang magnet custom aku, di mana aku akan checkkan last sebelum aku nak masukkan yang dekat motor, aku checkkan tengok nampak ke tak nampak So dia ada gap dalam 2mm setengah macam tu, 2.8. So bagi aku dah okey lah Aku checkkan supaya kita punya parser ni tak berlaga dengan kita punya pickup tu So ngam, nampak. Okay, cun Okay, so dia tak berlaga dengan kita punya yang kita dah custom tu. Okay, so ngam lah ni. Aku tadi nak tukar magnet kan, kita nak tukarkan magnet injection kita. Tapi aku ada isu baru di mana aku punya one way starter ni dia dah pecah. Okay, nasib baiklah kita buka nak tukar magnet. Kalau tak kita tak perasan benda ni dah patah. Okay, so nanti kalau kau cari design one way starter, cari yang bukan design yang macam ni lah. Sebab dia boleh patah. Satu lagi, dia punya material dia, okay, cari material yang steel alloy, yang steel steel yang solid lah. Yang ni steel casting ni, cari yang steel solid. Tak silap aku yang IKK ada kot. Okay, nampak so dia pecah disebabkan dia steel casting dia bukan yang jenis yang steel solid lah. Satu lagi, cari yang design dia bukan yang macam ni so nanti korang cari yang design yang lain sikit lah daripada design yang macam ni. Itu je lah kot untuk bahagian one way ni. Yang ni design yang lain sikit lah Beza design dia adalah bahagian sini Ok,
Yang ni yang lama punya dia tajam macam ni kan. Okay. Dan design satu lagi yang macam ni. Design macam ni bagi aku okey lah kan. Sebab kita dah mengenal pasti tempat bahagian sini dah ada rosak, ada patah. So kita cari design yang lain sikit lah. Dia punya design one way ni. Okay geng, so sekarang kita dah sampai ke tahap di mana kita akan masukkan wiring harness kita di mana wiring harness ni yang aku telah customkan lah. Okay, di mana kita menggunakan beberapa komponen penting seperti sensor temperature, kita ada TPS sensor, kita ada injector punya socket. Okay, injector. Okay, kita bawa kepada bahagian ni sensor minyak. Yang ni adalah fuel pump. Yang ni adalah grounding. Dan ini adalah bahagian coil Okay, wiring ni aku dah buatkan, dah berkemaskan untuk kita masukkan sistem injection dekat motor ni. Okay, seberingkas lah ini barang-barang dia. Dia ada satu lagi barang di mana DC converter, termasuklah sekali dekat bahagian sini. Cuma yang ni aku dah siap pasang sebab motor aku dah memang jalan DC. Yang ni pun dah siap dalam custom harness yang aku telah buat lah. So misal kata benda ni jadi, okay, wire harness ni aku ada buat lebihan ada dalam 4 set macam tu. Dan mungkin korang boleh dapatkan lah di mana projek ni, R&D projek ni dibuat khas berdasarkan projek yang aku inginkan produk yang R&D produk yang aku buat ni lah. So jom kita masukkan dulu wire harness ni dekat motor ni. Okay, aku customkan ni sekarang ni adalah fan relay. So kau nampak tak warna biru, warna kuning, warna coklat, warna coklat. So kita ambil warna kuning ni, kita akan keluarkan, kita akan gantikan dengan yang ini supaya nanti signal daripada ECU memberitahu untuk relay untuk onkan kita punya kipas. Okay, so kita akan gantikan yang asal yang daripada CDI, kita gantikan yang ke ECU. So aku buat skru macam ni supaya kita boleh buat adjustment. Tapi bahagian ni pun yang tadi kita pakai, aku bengkok-bengkokkan tak boleh Kita memang terpaksa menggunakan reka bentuk yang macam AC-V8 punya pelampung ni So aku ambil daripada yang asal punya kita punya tank lama yang AC4S tu, kita ambil dia punya yang pelampung tu, buka. Okay, kita bukakan, kita letakkan dekat bahagian sini Okay, kita gantikan, kita letakkan bahagian sini. Tapi kalau korang nak memudahkan kerja, misal kata korang nak convert, korang guna tangki V8 ke yang sama, menggunakan fuel pump pun fuel pump V8 jugalah, supaya tak adalah kau nak buat pengubah suaian yang banyak pada korang punya bahagian fuel pump. Sebabkan kita nak jimatkan kos menggunakan barang yang sedia ada, so kita terpaksa lah buat modifikasi sedikit di bahagian-bahagian tertentu. Okay, so sekarang dah boleh masukkan
Dan satu lagi dekat untuk Y15 punya, dia ada dimple lah dekat sini. So aku ratakan lah, sebab position yang masuk untuk tangki V8 ni adalah bahagian sini Okay, di bahagian sini. Dia punya tempat sini di bahagian sini. So dia sengit, dia bukan menegak macam ni dia sengit macam ni. Sebab yang ni tempat paling terendah dekat tangki LC V8 ni lah. So nanti posisinya bukan macam ni. Kalau macam ni dia terkena kat tepi. So maknanya dia sengitkan sedikit. Bila sengit sedikit, untuk bracket untuk V8 untuk Y15 pun kita tak boleh nak masukkan sebab ada dimple ni. So aku dah potongkan. Bolehlah kita letakkan menggunakan Y15 punya bracket ni. Yeah. Okay, hari ni hari berikutnya di mana semalam kita dah settlekan banyak perkara di mana kita dah tukarkan kita punya magnet, kita dah pasangkan kita punya wiring, setiap komponen-komponen sensor yang kita telah pasangkan. Dan aku rasa dah banyak lah kita dah settlekan dekat motor ni. Dan aku rasa hari ni hari penentuan di mana sistem yang kita telah ciptakan ni, kita telah R&Dkan di mana kita menggunakan harness yang aku telah ciptakan ni, aku buat ni. Aku harap berjaya dari segi magnet pun kita custom. So aku harap dapat start dengan jayanya lah. Dan satu lagi, tak ada memberikan masalah-masalah kecil. Okay, lepas tu untuk nanti bila masa standby nak start, nanti sebelum start tu aku dah masukkan, aku akan readkan kita punya ECU. Dan aku akan checkkan kita punya fuel pump jalan. Kita akan checkkan kita punya TPS sensor function. Kita akan check coolant temperature sensor function. Dan kita akan cuba crankkan lah. Satu lagi aku akan checkkan api. Ada api, kita ada orang panggil potensi besar untuk motor ni hidup. Okay, aku rasa korang yang dah sampai sini, korang tengok, jangan lupa tinggalkan button like. Jangan lupa tinggalkan button subscribe. Korang kena subscribe lah. Video ni diciptakan untuk kita berkongsi untuk kita cuba buat perkara yang menarik dekat kita punya motor. So jangan lupa subscribe. Okay, kalau dapat start memang korang kena subscribe lah. Okay, aku rasa tu je. Jom kita masuk ke ICU dan kita cuba settlekan lah. Let's go. Kita connectkan dulu. Okay, dah connect. Lepas tu kita akan read all Okay, read all dulu. Okay, cun, dah read all dah dapat detect ECU ni. Okay, yang first aku nampak sekarang ni dekat kita punya IAT di mana IAT ni ini ECT ni adalah engine coolant temperature, dan IAT ni adalah dekat kita punya TPS punya sensor tu lah. Kat situ ada temperature sensor juga. Dan sekarang ni kita tak onkan lagi Nanti akan onkan, dia akan keluar 12. Kalau maksudnya kalau aku onkan switch keluar 12, aku punya wiring ni dapat terima 12 volt ataupun 12. Tengok bateri aku berapa banyak. Mungkin dalam 12 ke 13 macam tu. Lepas tu nanti waktu nak start, nanti benda ni akan gerak lah. Dengan yang ni akan gerak. Harap benda ni gerak lah. Kalau benda ni gerak, maknanya kita dapat kita punya ignition lah, ataupun pulser magnet kita tu berjaya. Lepas tu okay, settle bab ni nanti jap kita kat sini kot rasanya. Salah. Dekat set info kat sini kita akan offkan untuk AFR control, disebabkan kita tak menggunakan AFR sensor ni Lepas tu kita enter kan. Dan satu lagi apa lagi? Okay, so yang ni okay, ni ideal ni kita letak cut off dulu. Sementara ni 10,500 kita tak buat apa-apa. Yang ni cut off kita biarkan. Lepas tu untuk TPS sensor, okay lah, yang ni dia baca. Okay, untuk TPS sensor kita dapat reading. Okay, sekarang ni dia baca 4%
Untuk bahagian TPS, kita akan letakkan voltage dia 0.82 disebabkan kita nak dapatkan 0%. Kalau tak nanti dia jadi 4%. Onkan switch. Okay, dia dah terima Okay, 12 volt. Okay, so kita dapat power untuk kita punya ECU. Dan nanti aku akan cubakan crank. Aku dengar bunyi fuel pump jalan. Lepas tu aku akan checkkan api. Kalau ada api, lepas tu kita masukkan balik plug kita akan try startkan. Okay. Kalau ada api, maknanya kita ada sinar Okay, try bismillah. Okay gang, ada api gang Okay, ada api. Aku dengar tadi aku punya fuel pump jalan dan kita sekarang dah tinggal boleh hidupkan sahaja. Weh, excited weh. Ada api, fuel pump jalan, settle. Okay, sekarang adalah masa penentuan untuk kita hidupkan kita punya motor. Aku cuba try tekan button start lah. Aku harap boleh hidup. Okay, jom. Okay, sekarang ni aku nak startkan lagi. Lepas tu okay, tadi kita dah berjaya. Tadi aku dah berjaya startkan motor ni. Sekarang aku akan check pula untuk fuel pump tadi dah jalan. Semua sensor-sensor aku pun dah jalan. Sekarang aku nak check di bahagian fan relay punya ni wire fan relay ni yang kita dah gantikan ni kan, dengan yang warna merah ni. So aku tengok, nak tahu kipas ni hidup, kita akan startkan sampai pergi dekat dekat sini. Sekejap Okay, dekat sini kita punya fan akan hidup pada 80 darjah Celsius So nanti kita akan startkan sampai 80. Lepas tu kipas ni akan hidup. Ataupun kita akan cuba startkan dekat 75 Yang ni kita adjust lah 75. Okay, 75 nanti kipas akan hidup. So ni 75, kipas akan hidup. So aku nak cuba startkan. Tadi aku ada adjust minyak sikit. Dan kita akan buat macam rumble sikit lah supaya dia dapat timing tinggi rendah tu sekejap untuk panaskan enjin. Dan sampai dekat 75. Lepas tu kita akan check. Aku akan check kipas ni hidup Jom kita cuba startkan dulu.
So aku punya kipas punya bahagian wiring kipas yang kita dah customkan tadi pun dah hidup. So bagi aku wiring ni dapat menghasilkan sistem EFI, jalankan sistem injection dengan baik lah. So sekarang ni aku tinggal dapatkan kita orang panggil, kita dapat settingkan timing bawah. Lepas tu kita akan bawa ke dyno lah. Aku harap dekat dyno nanti tak ada apa-apa isu. Yang penting sekali kita punya sistem wiring kita berjaya untuk sekarang lah. Okay, kita sambung lagi. Okay, sekarang dalam proses dyno kita tengah menunggu Sekarang dalam proses dekat dalam 75%. Kita punya TPS 75%, kita akan setting minyak dekat 75%. Nanti sampai ke 100% aku harap tak ada masalah dekat sistem harness dengan kita punya engine. Okay, so korang dapat dengar kan? Okay geng, Alhamdulillah tadi masa dekat dyno kita tengok tiada sebarang isu yang besar untuk kita punya sistem injection kita. Dan bahagian magnet dengan aku punya wire harness aku menjadi untuk kita R&D kan lah. So aku harap barang yang aku R&D ni dapat dikeluarkan dalam masa yang secepat mungkin lah. Sebab ni lah proses-proses R&D yang kita buat daripada satu sampai ke tahap di mana kita dapat selesaikan semua apa yang kita inginkan dekat motor yang aku punya lah kan. So okay, kita tengok dyno tadi nak kata tinggi sangat tu tak adalah, sebab asal-asal pun CR yang kita buat dengan cam yang kita padankan tu tak terlampau agresif. Okay, dapat pun tadi dalam 41 tapi dia punya torque dia bagi aku not bad lah. 41, 31 torque. Cumanya motor ni berada dalam keadaan yang bagi aku selamat lah untuk aku bawa harian ke atau apa-apa sebab kita pun tahu setup kita ni adalah untuk menjalankan proses-proses R&D dan tertentu. Okay, so nanti stay tune, nanti aku akan masukkan dalam video secepat mungkin lah. Pasal tu je lah untuk video kali ni. Nanti kita akan pergi kepada bahagian-bahagian yang lain lah. Okay, nanti misalkan kalau ada update aku akan bagi tahu lah. Okay. To the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking